Saya rasa Tuan Yang di-Pertua pun tahu, belum ada kementerian yang membuat sehingga lebih 100 kali sesi lebat urus. Saya boleh hafal dari fasa pertama sampai akhir. Dah terlalu banyak kali buat sesi lebat urus. So saya harap sekiranya rakan-rakan di sebelah sana, sebelah sini benar-benar ikhlas, jujur nak bantu. Saya ada satu orang kawan, Puan Rahimah, dah telefon saya, 70 tahun dia kata tak lama lagi beliau akan kembali ke Lamatullah. Dia kata tolonglah YB, percepatkan akta PSB. Saya tak mau mati di rumah usang macam ini. Itu adalah suara rintihan rakyat. Saya terpulang kepada kebijaksanaan dan keimanan, kebudiman ahli-ahli yang berhormat. Sekiranya ahli yang berhormat memang ikhlas jujur nak bantu, tolong bantu saya untuk bantu rakyat. Itu permintaan jujur ikhlas dari KPKT. Maka saya berucap ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah pun menunjukkan keprihatinan mengambil bahagian perbahasan berkaitan dengan Kementerian KPKT. Saya terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Speaker yang sudi memberikan sedikit masa. Maka saya akhiri penggulungan teks belanjawan 2026 dengan serangkap pantun. Bajet 2026 sinar baru, Madani memimpin arah bersama. KPKT gigih meningkatkan mutu, rakyat sejahtera, negara terpelihara. Sekian, terima kasih. Nandri Wanakam, 谢谢。